Hari ini Jidia mau introduce satu rumah double story semi-D yang baru di Kuching. Jadi, kalau ada kawan-kawan yang sedang mencari semi-D, okay, boleh tengok video ni sampai habis. Double story semi-D ini dikenali sebagai evergreen dan dia terletak di Batu Empat. Okay. Jadi, ini ialah dia punya exterior. Okay. Boleh nampak dia sangat cantik, sangat modern. Di mana evergreen ni terletak? Okay. Yang dekat sini. Okay. Sini ialah sekolah kebangsaan Arang, okay, Batu Empat. Jadi dia terletak di berdekatan saja, okay. Jadi dari sini boleh akses ke The Glen. Jadi ada satu lipapan dekat sini dan sini juga ada jalan kecil pergi Imak Batu Kawah pergi ke Pine Square, okay. Jadi kalau pergi ke lipapan supermarket di Glen cuma 6 minit, 8 minit ke Pine Square dan 11 minit ke Imak Batu Kawah saja. Okay, jadi ini jalan pergi ke Kuching City Mall. Sini pun ada satu jalan kecil boleh pergi. Okay, jadi kita tengok. Jadi ini adalah unit baru. Ini baru, masih kosong. Okay. Ini dia punya backyard. Ini bedroom. Okay, jadi evergreen ini dia mempunyai 4 bilik tidur dengan 3 bilik air dengan keluasan 2159 square feet. Jadi untuk saiz ini sebenarnya dia sangat besar sudah. Kalau untuk double story terrace biasa cuma lebih kurang 1600 lah. Jadi untuk semi lah lagi besar. Jadi boleh parking sampai 4 buah kereta tidak menjadi masalah. Okay. Jadi untuk kawan-kawan yang mahu mencari tanah yang luas, okay, yang ini ada keluasan 8.7 points. Dan rumah ini dia datang dengan dapur kering dan basah. Okay. Harga cuma 1.38 million sahaja. Okay. Jadi mengapa harus pilih rumah ini? Okay. Jadi seperti yang saya sebut tadi, dia berdekatan dengan sekolah SK Arang, SMK Arang. Okay. Sangat dekat dengan sekolah. Dia ialah rumah baru, belum tenanted, tak pernah ada orang tinggal. Okay. Jadi dia adalah rumah siap. Jadi dia bukan under construction. Kamu tidak perlu risau bila kamu beli projek ada construction, kamu risau dia punya quality kah, ataupun apabila dia siap dia tidak sama dengan original punya proposal. Okay. Jadi sekarang cuma tunggu OP saja. Lepas tu boleh pindah masuk. Okay. Jadi dia juga mudah akses ke Jalan Stephen Yong, Batu Empat, Batu Jojo dan sebagainya. Okay. Jadi jalan itu boleh terus pergi ke Valley, pergi